Ribut di Meru, Kelang petang semalam menyebabkan beberapa kediaman mengalami kerosakan terutama di bahagian bumbung. Penduduk menjalankan gotong royong bagi membersihkan sisa runtuhan bumbung serta pokok tumbang. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Faris Azman di Meru. Silakan Faris. Baik, Afrina, ya, kami berada di Kampung Meru, antara salah satu kawasan yang terkesan akibat ribut pada sekitar jam 6 petang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor mendapat maklumat begitu. Di belakang ini antara contohnya sebenarnya, Afrina, bumbungnya total loss telah pun diterbangkan. Kekuatan angin ketika itu, menurut saksi penduduk sekitar kawasan ini, ingin kami bawakan kepada penonton-penonton Buletin Pagi. Daripada rumah ini lebih kurang 20 ke 30 meter diterbangkan bumbungnya, dan sekitar kawasan ini bukan hanya terdapat pokok rambutan di sini yang dikatakan penduduk berpuluh tahun, tetapi juga tumbang ketika kejadian ribut semalam. Dan kawasan ini sebenarnya tidak pernah berdepan dengan situasi ribut yang sangat kuat ini. Dan anda boleh lihat di belakang penduduk-penduduk sedang memotong runtuhan-runtuhan di sekitar kawasan ini. Ada bumbung-bumbung yang tercabut. Beberapa kawasan di Kampung Meru, Kampung Budiman, di sekitar SMK Meru juga bumbung-bumbung tercabut. Dikatakan angin lintang itu, ribut yang agak kuat itu menyebabkan runtuhan-runtuhan berlaku seperti di depan ini. Restoran ini juga bumbungnya tercampak hampir 50 meter. Begitu juga di sekitar kawasan ini ada pokok sawit pun tercabut, dan ketika ini mereka sedang memotong pokok-pokok yang tumbang dan mengumpulkan sisa-sisa runtuhan bumbung yang diterbangkan oleh ribut ini juga. Seperti abang ini, bumbung ini sebenarnya, Afrina dan penonton Buletin Pagi, ini adalah bumbung rumah tadi, 20 ke 30 meter diterbangkan, dan kebanyakannya seperti kemah di sini, ada terdapat satu kemah juga diterbangkan berpuluh meter akibat ribut yang agak kuat. Dan ketika ini proses pemulihan ini sedang dijalankan, dan penduduk sedang bergotong royong melakukan sedaya yang mampu untuk memastikan seperti rumah-rumah yang kehilangan bumbung dipasang semula, tetapi mereka mahukan juga bantuan dari pihak berwajib agar beban mereka ini dapat dikurangkan dan sebagainya. Ini maklumat yang akan kami bawakan dari semasa ke semasa, Afrina, mengenai dengan ribut yang melanda di sekitar Meru Kelang semalam yang mengejutkan semua pihak, akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Sekian saja daripada saya, daripada Kampung Meru di Kelang ini. Afrina, terus bersama dengan anda. Silakan.